Di dalam hidup kita, kalau kita jakoh salah, dia akan salah lah dek kakak kita supaya dengan kita bubuh kacing baju. Kalau kita bubuh kacing baju hak mula-mula salah, dia akan salah dan juga renyok lah baju kita. Jadi hidup kita harian kita ni, kita kena orang panggil letak molek dan juga buat agenda molek dek kakak dak. Dengan karenanya hidup kita ni apabila jakoh gi, dia nak hundur klik payah dek kakak kita supaya juga dengan masa dek. Jadi masa tu pun dah apabila jalan lagi, dia tak hundur klik dah dek kakak, hari ke hari, sehari ke hari, sebulan ke sebulan dan juga setahun ke setahun, dia tak hundur klik dah ni, iaitu bersabit dengan masa dek. Dan juga dah di dalam hidup kita ni dah apabila hidup ada rumah tangga, ada anak, ada cucu, dah kita nak lepas tak boleh dengan bersabit dengan nak jalan lagi ke depan. Jadi kita nak jalan lagi ke depan ni, kita kena wang pen ataupun letak molek lah dah agenda kita yang nak jalan terus lagi ke depan. So lagi daripada hak kita nak lari tak lepas, iaitunya berkenaan dengan pihak hidup kanak-kanak dalam masa belajar hak anak-anak kita. Jadi ramai ibu bapa kita ada anak yang duk ngaji di peringkat universiti ataupun di peringkat mahawidyalai. Jadi dek kakak kita yang ada anak ngaji di peringkat mahawidyalai, dah kita kena wang pen ataupun letak tujuan molek dah anak-anak yang nak ngaji di peringkat mahawidyalai ataupun di peringkat universiti dah. Satu tujuan yang penting nak hantar anak kita pergi ngaji di peringkat mahawidyalai saat itu, tujuannya kita nak video apabila habis mengaji boleh kerja. Ada adik kakak kita yang hantar anak pergi ngaji dah, iaitunya ngaji di dalam negara dan juga luar negara. Di dalam luar negara kita kena tengok adik kakak kita, dan kalau nak hantar anak pergi ngaji di luar negara, satu daripadanya kita kena tengok di dalam negara kita ni setujui ke tak ataupun jaminan ke tak, beri jaminan ke tak katanya would anak kita mengaji di luar negara. Jadi banyak kali dah yang kita tengok dah budak-budak yang pergi ngaji luar negara saat itu klik mari dah pihak kopo dia tak ada bui jaminan katanya would anak kita ngaji saat itu lepas mengikut kopo. Apabila pihak kopo dia tak raprong ataupun tak beri jaminan saat itu, anak kita nak kerja mengikut unit kerajaan ataupun nak bancuk jadi karacekan, nak jadi pegawai kerajaan saat itu tak boleh, ataupun nak bancuk karacekan tu tak boleh kerana pihak kopo dia tak ada raprong. Banyak kali adik kakak kita hantar anak pergi ngaji luar negara klik mari tak ada kerja. Banyak kali adik kakak kita hantar anak ngaji di luar negara klik mari kena ngaji semula di dalam negara Thai. Lalu itulah dari kita kena pakak fikir semula, dan siapa-siapa yang ada anak, ada cucu, dan ada waris, ada warah nak hantar anak pergi ngaji luar negara, kita kena tengok cawenge-cawenge yang dia nak ngaji molek adik kakak. Karenanya yang kita royak tadi, masa yang telah jalan, masa jalan lagi ke depan, dia tak hundur mari dah. Anak-anak apabila ngaji, pergi ngaji umur 18 misalnya, tahun depan umur 19, tahun depan nu umur 20 dan juga jalan ke depan sama-sama. Apabila klik mari, habis mengaji, nak we ada kerja di dalam tempat teh, nak we ada kerja di dalam negara. Kita tak say apabila anak-anak kita pergi ngaji klik mari, would mai raprong ataupun tak jaminan daripada kopo, tak dapat kerja di dalam negara. Hak ni kita tak say. Oh, no. Lalu itulah dah bahagia ibu bapa kita yang ada di dalam kawasan belum nak hantar anak pergi ngaji di luar negara, kita kena tengok cawenge-cawenge ataupun bahagia-bahagia yang anak kita ngaji saat itu, pihak kopo saat itu jamin ke tak ataupun ada kerja ke tak rong rap buat sambut teh, buat siap di dalam negara dulu, belum nak pergi hantar anak pergi ngaji luar negara. Semoga ini apabila kita hantar anak pergi ngaji luar negara, dia tak sesat ataupun klik mari dapat kerja di dalam negara.
Inilah dah kita mari untuk tukar fikiran bersama kepada saudara-saudari kita yang ada di dalam kawasan, yang ada di dalam tempat yang ada anak, ada cucu, ada waris, ada waras semua yang nak hantar mengaji di luar negara ataupun di dalam negara. Kita kena tengok cawangan-cawangan, bahagia-bahagia anak kita nak mengaji sambung di peringkat universiti. Kerana kita kena tengok tujuan yang penting, tujuan yang benar, tujuan yang satunya, iaitu apabila anak kita habis mengaji, tujuan yang penting nak buat anak kita saat itu dapat kerja yang baik, dapat kerja yang comel, dapat gaji yang banyak. Okey. Inilah dah satu perkara yang kita ambil mari cerita dan juga royak pergi kepada adik kakak kita yang ada di dalam kawasan. Terima kasih adik kakak kita yang bersama dengan di dalam rancangan kita pada hari ini, adik kakak dah. Terima kasih peminat-peminat kita, kalaunya boleh tekanlah tekan share dan juga masuk tekan follow ataupun tekan titam di bahagian channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.